Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panduan untuk guru subjek, guru mata pelajaran nak masukkan, nak buat pengisian markah untuk murid-murid nah. Ini adalah panduan untuk guru subjek. Okey, mula-mula sekali kita akan klik log pengguna. Untuk defaultnya adalah 1 2 3 dan kita klik button save. Okey, seterusnya apa yang guru subjek perlu buat? Pergi bahagian kemaskini markah untuk guru subjek. Klik pada kemaskini markah murid. Kemudian boleh pilih contohnya pengajaran am. Kemudian boleh pilih kelas yang kita ajar, contohnya 6 pra. Dan kita boleh masukkan markah. Klik pada pensel, boleh masukkan markah murid-murid kita. Dah siap masukkan semua markah, klik button save. Okey, itu untuk guru subjek. Samalah. Ini adalah paparan di laptop. Kalau tadi paparan di handphone. Okey. Itu adalah tugasan guru subjek untuk masukkan markah kemaskini markah murid. Tadi kita dah masukkan untuk pengajian am dan markah-markah murid telah dipaparkan. Okey, sekian untuk panduan guru subjek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.